dia mampu untuk meningkatkan dendrites branching. Dendrites ni adalah Bacopa monnieri yang memang terbukti dia mampu untuk meningkatkan dendrites branching. Dendrites ni adalah unjuran-unjuran dari sel-sel otak anda. So, bila dia branch lebih banyak, maksudnya apabila berlaku lebih banyak unjuran dari sel-sel otak tersebut, lebih banyak hubungan yang akan berlaku dalam otak, lebih tinggi kadar memproses maklumat yang mampu berlaku dalam otak anak anda. Satu lagi ialah garam galian yang nombor 4 paling banyak dalam badan kita. Namanya apa? Magnesium. Satu kajian tahun 2022 yang melibatkan 2,500 orang menunjukkan mereka yang mengamalkan magnesium dengan mencukupi mempunyai skor kognitif yang tinggi. Maksudnya skor daya pemikirannya tu tinggi. Dan salah satu fungsinya ialah neuronal plasticity. Keupayaan kita punya wiring dalam otak manusia ni, dia boleh berubah arah daripada satu arah kepada arah yang lain. Perubahan arah ni penting untuk menyesuaikan otak kita ni menerima maklumat macam-macam dan memproses maklumat tersebut. Dan salah satu juga antioksidan yang juga berbentuk trace element. Ini sangat-sangat penting untuk otak, namanya selenium. Selenium ini sangat-sangat penting untuk neurogenesis. Maksudnya pembentukan sel-sel saraf baru. Kita perlukan neurogenesis ini untuk meningkatkan, memantapkan lagi memori kita.